Ush, Askar guna Bosijan bawa apa ni? Ini nasi jajanan dah sampai. Jajanan dah sampai. Untuk geng-geng kita semua yang mana belum lagi singgah dekat Gudang Bosijan. Sebenarnya kalau korang datang sini, bukan membeli pun korang akan dapat something yang boleh dibawa balik. Kita orang bagi hamper. Ni daripada Bosijan. Untuk korang yang datang sini, memang kita orang tak bagi balik tangan kosong tau. Ada something dan kenangan manis untuk korang bawa balik. Ni, siap ada bakul lagi. Bakul ni bolehlah simpan bawang-bawang mak, bawang-bawang acik, bawang-bawang geng semua yang dekat rumah tu. Dan boleh letak sauk-sauk ikan sekali. So ini semua hamper untuk geng-geng yang datang sini, yang hanya jenguk kita orang, yang hanya berborak-borak dengan kita orang pun kita orang bagi juga. So korang jajan kat mana ni? Gudang Bosijan kan? Gudang Bosijan ni banyak lagi item-item yang belum lagi disulkan. Korang nampak tak tu? Tapi stok Cobra korang dah tak banyak dah jajan bagi tahu. Sebab apa? Korang tengok di sebelah sana tu. Itu set ruang tamu kayu namanya Cobra. Yang cushion yang boleh angkat-angkat tu. Dah tak banyak dah. Dan nak hantar dan kita nak buat delivery. Ke mana? Siapa orang-orang Pantai Timur Utara yang belum lagi singgah kat sini? Sana tu, kita orang dah nak hantar ke sana. Pantai Timur dan Utara. Jajan tunggu korang je dekat Gudang Bosijan ni tau. Kedai open dari 8 pagi sampai 12 malam. Yang pentingnya, jomlah cik. Jomlah datang sini. Jajan tunggu tau.